Juga yang tanya guna racun apa Untuk kebun ni kita akan hanya meracun kawasan bulasan dia, boleh tengok dan lorong kerja bahagian dada ni kita tak racun kita biarkan untuk mengekalkan kelembapan tanah. Lepas kita akan susun dua baris satu, contoh kat sini. Lepas dengan ni kita biarkan kosong sebagai lorong tuai. Kita akan susun juga kelepah lagi satu dekat sana. Di sini kita akan buat meracun pusingan setiap 60 hari. Jadi kita banyak menggunakan racun jenis sentuhan sahaja. Kat sini kita ada contoh racun jenis sentuhan. Kita ada garam 566, Bufos 135, Glyphosate 13.5. Perawat aktif adalah glufosinate ammonium, berbeza pada peratusan sahaja. Lebih penyerapan, biasanya saya akan tambah dengan Silmet 100. Ia melekat, merebak dan meresap. Anak-anak kayu saya akan gunakan Triester 32. Racun ni ia bertindak secara sentuhan, hanya mematikan kawasan yang terkena sahaja. Tidak ada istilah sekering hingga ke akar. Jika berminat dengan produk-produk kita ni, tengok pada beg kuning kita, harga tengah promosi.